Terpaksa saya compare. Dalam keadaan aircon rosak, jam, perlu-perlu saya tak tahu nak fikir apa nak. Saya cakap, boleh. Dalam kereta tu, tak adalah. Dengan panas-panasnya, kereta kancil, aircon rosak. Kau suka aku kan? Tentang diriku yang sedia menanti dan tibanya hari ke angkasa dan kembali ku tetap berada di sisi cinta kita bagaikan fantasi. Kaulah yang ku miliki, kaulah yang ku mencari selama-lamanya. Walaupun kita dua insan yang tak pernah memahami. Satu benda ada masalah kena bertolak asuh. Kalau tidak payah. Kalau nak menasawai tak boleh. Kena bagi kau dah. Apa yang baik tu kita kena ikut. Apa yang tak baik juga kita buatlah. Itulah. Ku tak akan lepaskan perasaan. Luna dan Syamsul, selamat pengantin baru. Bye-bye. Balik ku tetap berada di sisi cinta kita bagaikan. Kerana perkahwinan ini adalah satu perkara yang panjang. Semoga dapat diharungi suka duka, susah senang bersama. Yang ku mencari selama-lamanya. Uzawwijuka bima amarallahu bihi min imsakim bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Saudara Muhammad Syamsul bin Hamdan, saya nikahkan dikau dengan Izzatul Husna binti Abdul Halim yang berwakil wali bapanya kepada saya dengan mas kahwinnya RM12,000 tunai. Aku terima nikah Izzatul Husna binti Abdul Halim dengan mas kahwinnya RM12,000 tunai. Sah? Baik Mat? Sah? Jelas? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya mendoakan agar perkahwinan dia hingga kekal hingga ke jannah lah, insya-Allah. Selamat pengantin baru. Perkahwinan seperti biasa, akan ada masa pasang, akan ada masa surut. Maka hendaklah bersabar antara satu sama lain. Semoga Una jadi isteri yang solehah, Syamsul jadi suami yang soleh dan dikurniakan perkahwinan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dan sayang, mungkin kita... Selamat pengantin baru kepada anakku Izzatul Husna dan suaminya Syamsul bin Ahmad. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, dapat zuriat ramai-ramai. Menempuhi reality. Harapan saya tak nak berharap lah. Saya dah harap pula. Dia memang nak memastikan bahawasanya hubungan ni kekal selama-lamanya lah. Saya akan berusaha sehabis baik. Tak nak minta apa-apa, tak ada nak apa. Cuma yelah, kita boleh buat semua benda tu dalam satu haluan lah. Itu sahaja. Harapan saya supaya kekal sehingga nyawa, sehingga ke jannah. Kita saling bertolak ansur, so dapat guide lah Una sampai ke jannah lah kan. Sebab dah dididik, kalau Una salah, ayah salah. Kalau ayah salah, ayah salah.